Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, segulai sejalai, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana kembali ke channel saya. Pada video kali ini saya ingin membuat komen kepada dua insiden berkenaan dengan bendera jalur gemilang kita. Biasalah pada bulan Merdeka ni banyak bendera akan dipasang. Yang pertamanya di jabatan-jabatan kerajaan kerana itu adalah arahan. Dan yang keduanya adalah di premis-premis komersial ataupun swasta, yang mana juga mungkin sebagai arahan daripada majlis tempatan. Dan mungkin ada juga individu-individu yang rumah-rumah mereka dihiasi dengan bendera. Jadi ada dua insiden di mana di Terengganu telah dirakamkan oleh video dan tular di sosial media bagaimana satu bendera itu dikibar, bukan terbalik tuan-tuan, tetapi dia tak ada bulan dan bintang. Jadi bulan dan bintang tak ada, entah pergi ke mana tak tahulah. Jadi kemudian ada pula satu insiden di Johor. Biasalah, insiden bendera terbalik. Jadi di sebuah kilang dan bendera Johor dan juga bendera Malaysia tu terbalik. Ya, dalam video ni saya nak buat perbandingan reaksi di antara kerajaan tempatan dan juga dengan kawan kita Menteri Jalur Gemilang, iaitu YB Dr. Akmal Saleh. Jadi kita pun nak tengoklah macam mana reaksi dan hipokrisi yang boleh berlaku kepada Parti Islam Malaysia dan juga UMNO. Jadi di sini kita lihat apabila berita keluar tentang jalur gemilang yang tak ada bulan dan bintang ni, um, Menteri Besar Terengganu Dr. Samsuri telah mengeluarkan kenyataan itu definitely lah satu mistake. Jadi tak nampak macam dia nak ambil tindakan apa-apa dan tak nampak kata dia nak siasat sebab dia dah kata dah ini sudah tentu mistake. Tak perlu siasat lah kalau dah dia katakan mistake. Jadi saya sebenarnya amat setujulah dengan reaksi Menteri Besar sebab saya selalu kata kalau bendera tu terpasang tersilap dan sebagainya, kita betulkan sajalah. Kan? Kalau nak marah pun, nak tegur pun, bagilah surat amaran dan sebagainya. Cukup. Lepas tu kita move on. Jangan buat sampai laporan polis lah, sampai nak bawa pemuda-pemuda UMNO, pemuda PAS nak pergi ajar, cara nak pasang bendera dan mengintimidasi rakyat-rakyat Malaysia. Nampak seperti patriotik benar lah. Ada orang-orang ni yang suka nak menggembar-gemborkan, tapi sebenarnya mereka ni tak patriotik langsung. Mereka ni saja nak menjurangkan negara ini dan semangat kemerdekaan pun hilang. Sebab semangat kemerdekaan adalah terletak kepada keupayaan masyarakat kita bergabung sebagai satu masyarakat baru, iaitu masyarakat Malaysia. Bukan masyarakat Cina, bukan masyarakat India, bukan masyarakat Melayu, bukan masyarakat Kadazan, masyarakat Dayak dan sebagainya. Tetapi masyarakat Malaysia. Jadi kalau kita menggembar-gemborkannya, maka kita memecah-mecah belahkan komuniti kita. Ya, jalur gemilang tu penting, tapi janganlah sampai to that level, sampai nak memuncung-muncung, menunjuk-nunjuk, dan ada juga yang sampai intimidation, mengugut-ugut, pergi beramai-ramai berkumpul, itu dah jadi gangster lah, kita kata. Jadi reaksi di Johor, di Terengganu adalah it's okay, it's a mistake, jadi we move on. Bagus. Apa pula reaksi di Johor? Tuan-tuan, reaksi di Johor adalah benda yang amat berbeza. Kelang itu disita dan ditutup. Jadi mengancam periuk nasi pekerja-pekerja dan juga pemilik kilang dan sebagainya. Jadi ini belum lagi investigation dan sebagainya, perkara itu telah dibuat sedemikian. Jadi itu adalah perbezaan reaksi di Terengganu dan reaksi di Johor. Soalan saya,
Kalau Terengganu boleh maafkan, kenapa Johor tak boleh maafkan? Baiklah, orang kata ini negeri masing-masing, Johor lain, Terengganu lain. Okey, itu satu hal lah. Kalau nak dikatakan cara begitu, okeylah, begitulah. Berapa hari orang tak dapat kerja nak cari makan, tak apalah. Yang tu kita patriotik. Baik, sekarang kita lihat reaksi Menteri Jalur Gemilang. Saya anggap Akmal Saleh ni seperti macam Menteri Jalur, sebab selalu kalau isu ni keluar, dia lah yang beria-ria sangat bercakap, patriotik lah kononnya. Baiklah, kita tengok apa berlaku. Apakah komen beliau tentang bendera di Terengganu dan isu bendera di Johor? Baik, kita sama-sama tengok. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam media, apa kata Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh meminta Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar untuk mengarahkan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu memeriksa bukti bahawa jalur gemilang yang rosak telah kehilangan simbol bulan sabit dan bintangnya akibat kesilapan teknikal yang tidak disengajakan. Jadi bahasa yang digunakan cukup halus. Suruh periksa jahitan, suruh investigate dulu. Dia tak keluar apa ni pengkhianat lah, apa ni orang yang tak patriotik. Dia tak keluar macam tu. Dia keluar tolong periksa sama ada ia ada jahitan. Macam tu. Halus. Bukan yang macam dekat Penang. Penang dia ni takkanlah tak tahu macam mana nak pasang. Biar saya pergi untuk ajar dia cara nak pasang. Oh, itu kasar benar. Tapi yang ni slow sikit. Sebab UMNO dah berkawan semasa di pilihan raya negeri Johor. Berkawan dengan siapa? Dengan PAS. Menteri Besar Samsuri, orang PAS. Jadi PAS dengan UMNO dah berkawan di Johor. Di Negeri Sembilan, mereka bukan takat berkawan. Mereka telah menikah. Duduk semeja, kamu banyak ni kerusi, saya banyak ni kerusi. Mungkin dekat Melaka, mereka bersatu atau bercerai tu tak pasti lagi lah. Sebab masih lagi dalam perbincangan. Jadi, oleh kerana PAS ni kawan, member, bro, kita kata bro lah, maka ia telah dihalus cara percakapan. Baik, kita tengok pula Menteri Jalur Gemilang punya statement kepada kerajaan dan kepada insiden di Johor. Kata Akmal Saleh, tahniah kerajaan negeri Johor yang pantas bertindak dengan menyita kilang tersebut. Ini sepatutnya dilakukan bukan dengan membela mereka yang sengaja pasang bendera secara terbalik. Tahniah kerajaan Johor. Wah, tuan-tuan tengok sendiri nada dia apabila ia di Johor. Sebab ia dibuat oleh orang awam dan besar kemungkinan entah orang Melayu ke orang bukan Melayu, tapi saya syak mungkinlah takkanlah dia nak cakap macam tu pada orang Melayu tapi saya tak tahu siapa pemilik. Tapi nada dia memang very consistent dengan apa yang dia selalu tegur orang bukan Melayu. Tetapi kita kena cek dulu pemilik dia orang Melayu atau tidak dan sebagainya. Walaupun Melayu ke tak Melayu, kita tengok nada berbeza. Pada member-member kawan politik, kena periksa dulu. Cari bukti. Tengok ada jahitan. Yang ini, saya bersetuju menyita kilang. Dan saya bersetujulah untuk tindakan sedemikian daripada membela mereka yang sengaja pasang. Apa punya bahasa ni, tuan-tuan? Kamu tu adalah pemimpin negara dan zaman atau bulan ni bulan merdeka. Macam itu ke pemimpin dengan rakyat? Atau adakah itu pemimpin Melayu dengan rakyat bukan Melayu? Jadi pemimpin Melayu dengan rakyat Melayu yang kawan lain yang dengan bukan kawan ataupun bukan sebangsa mungkin lain. Apakah ini merdeka, tuan-tuan? Jadi merdeka apa yang sokong ataupun yang diwawarkan oleh orang macam ni? Daripada satu parti yang namanya Parti Orang Melayu.
Sebenarnya dia Bumiputera, pun boleh masuk, tapi dia nak Melayu. Okeylah, yang belah sana Islam. Yang tu pun satu hal juga. Bila orang bukan Islam buat silap, geng dia punyalah belasah. Tetapi bila dia buat silap, tidak disengajakan. Tak payah siasat pun. Just tidak sengajakan. Let's just move on. Macam itu nampak dia punya ni. Jadi, kita nampak di sini yang kesimpulan saya adalah hipokrisi, tuan-tuan. Hipokrisi kepada patriotism. Patriotism yang saja nak mengena-ngenakan kepada orang lain yang mungkin bukan sebangsa, mungkin bukan sekaum, dan mungkin bukan seagama, tetapi kepada yang sekaum dan seagama dan sekawan, itu adalah cara lain, cara lembut, cara maaf, cara move on. Tetapi yang lain, cara garang, cara ugut, cara hendak menyentap. Inilah dia hipokrisi. Hipokrisi daripada seorang pemimpin yang menjadi exco lagi. Dan kemungkinan satu hari nanti dia akan menjawab jawatan Perdana Menteri Malaysia. Ini pemimpin yang macam mana yang kita nak hormat pada bulan merdeka ini. Kemerdekaan adalah bertunggang kepada keadilan untuk semua rakyat. Kemerdekaan adalah bertunggang kepada keadaan di mana kesemua rakyat telah bekerjasama, bersatu padu untuk hidup harmoni dan menjayakan dasar-dasar yang dibuat bersama. Jadi apabila kejadian begini berlaku, kita toleransi dan kita tolak ansur dan sebagainya. Itulah kunci. Bukan kita ugut satu hal dan lagi satu hal tu kita buat tak kisah saja. Jadi dengan itu saya ucapkan selamat merdeka. Saya sendiri tak akan pasang pun bendera kat rumah sebab nanti jadi isu. Sebab isu bendera ni saya kata senang je kalau tersilap. Itu kita just suruh dia ubah sajalah. Kalau nak denda pun denda lah, tapi nak tutup lama-lama kedai dan kilang sampai orang tak boleh cari makan tu, saya kurang setujulah dengan cara begitu. Adakah saya kurang patriotik? Tanya sendiri orang yang membuat ulasan tentang bendera yang ada dua darjat. Satu darjat lain, satu darjat yang lain. Dengan begitu, salam sejahtera, selamat menyambut merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. My fellow Malaysians, are we ready for a BN-PN takeover of Malaysia? My fellow Malaysians, are we ready for BN-PN to divide Malaysia? Come and join me in a seminar of Retaking Malaysia, where together we can fight for our home once and for all.